Okey ni. Tengok Bella ajak buat kening tau. Tak boleh kena pandai buat kening dah. Kita raya tahun depan bulan 3 nah. Start daripada hari ni kena start. Pandai make up dah. Tidak satgi kan. Hari raya awak lah depo tu make up lawanya. Aku buat kening tak boleh lagi. Okey ni kening Bella kan. Bella paling cepat. Paling pantas di dunia Bella pakai Bella punya brow color lah. Laju sis. Amboi ada cahaya ilahi keluar kat situ. Okey ni Bella punya Bicara. Bicara ni datang apa? Dia maskara kening. Ambil brow color Bellas ni. Yang ni kod light. Ni kening. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Warna. Yang ni kod favorite Bella lah. Nama dia kod dia 01. Segok 01. Okey. Lepas tu kan. Warna sampai hujung. Depan jangan warna weh. Bila ajak ni dengar lah. Depan kening jangan warna. Okey. Nampak? Tu dia tu. Ni kalau buat kening mau Bellas. Ni kod 01 segok weh. 01 ni kalau orang tak ada kening ataupun kening terlalu gelebat ke kening normal kau pakai lawa. Nampak? Nama je 01 tak cerah ingat elok tu. Yo, saya paling cepat di dunia saya pakai binatang ni lah. Yang ni Bicara mau Bellas, sebelah Cara mau Bellas yang syoknya berpeluh ke kulit berminyak berpeluh semua okey, tak masalah. Dia tak ada nak luntok-luntok, tak luntok lah elok tau. Okey. Depan kening kan tak ada warna, nampak? Ambil sikat. Ni Bella ajak step by step ni. Okay. Blend dulu belakang, sikat dulu. Guna brush, sikat dulu. Okay, depan kan tak ada warna kan? Okay, blend, bawa mai depan pelan-pelan. Pelan-pelan ambil beruih ni, blend mai depan. Tolong naik atas. Macam mana tiba-tiba ada colour kat sini? Sebab kita ambil colour yang belakang ni. Kita ambil kat sini, bawa mai depan, tolong naik atas. Yo, kening orang Bella lagu tu je. Senang je. Nampak tak? Boleh. Ni, blend elok-elok. Okey. Okey, tolong naik atas. Ya, settle masalah. Nampak kening? Tak cengih Okey, tengok. Nampak weh kening. Ni Bella ajak macam mana nak tutup jerawat-jerawat ni kan. Kita ni kan, orang perempuan ni kena tutup ni. Paut-paut tidak tak confident. Jumpa orang kan. Tengok orang confident lawa-lawa ni macam mana pula. Kena belajar ni tutup-tutup jerawat. Bella pun tak boleh Hanya aku boleh ke aku tu, dok. Tengok Bella ajak concealer pula. Ambil concealer River. Ni, tengok Bella concealer. Tengok ni. Ambil sampai depan. Allah. Okay, tu weh ni weh. Allah Ta'ala. Concealer straight corner. Concealer straight. Kening ni straight. Atas betul ngam-ngam dengan kening tu. Corner. Ish. Corner. Tu. Okay, saya concealer dulu. Bella concealer dulu, sayang. Okay, Bella concealer dulu, ya. Okay, kening concealer River sold out, sayang. Habis concealer River. Kening kena blend. Kalau tak blend, tak cantik, sis. Hari ni Bella nak pakai foundation Okaya Masterpiece punya. Weh, last dah habis dah tau. Lepas tu orang pengen teriak dah nak Magic Span. Tak ada dah weh. Macam hari tu putih Magic Span berapa bulan? 5 bulan. Bella blend concealer ni. Hampa tengok Bella nak tutup merah-merah kat muka Bella ni. Sarawak ni. Okay, kita blend. Ni bersiap-siap lagi nak pergi kedai kopi Hello Coco. Ayat viral dekat Perlis tu. Okay. Primer ni sesuai dengan semua jenis kulit. Kulit berminyak ke, kulit kering ke. Mama tak tahu. Okay, ni primer. Saya pakai primer, Bella kata. Okay, bubur primer ni. Hang tahu tak satgi hang letak foundation. Memang lekat gila foundation hang kat muka. Dia sejenis primer jenis grip punya. Primer yang jenis grip foundation. Dia akan lekat foundation tu tak bergerak. Okay. Jangan bubuh banyak sangat. Sip-sip lah sama. Jangan bubuh banyak sangat. Tapi bubuh satu muka tau. Okay, Bella letak sedikit orange corrector. Untuk yang jerawat gelapnya. Ni jerawat gelap ni. Timbul tak boleh buat apa. Tu, letak ke tu. Dia untuk apa orange corrector ni? Bella nampak berisi lah ni. Nampak berisi ke? Dok zoom kot. Tak berisi tembul lah sikit. Tapi tak tembul. Duk macam tu. Berat dalam tu.
Ni kot sebab Ina kan pergi belakang. Orang dia nampak muka Bella pula jenis bulat-bulat kan. Pipi tembam-tembam. Ngomel-ngomel. Bella berat apa? 6 lebih lah. 6 lebih. 6, 8, 9 macam tu lah. Tapi Bella tinggi. 169. Duduk macam tu. Okay. Hari ni punya foundation favorite forever and ever. Yang ni kita pakai coat light mix dengan Bella mix dengan coat medium. Medium 1 pump, light 1 pump. Magic Puff apa yang special? Dia tidak perlu dibasuhkan setiap kali nak pakai. Sangat lembut. Lepas tu dia kat sini minimal sangat-sangat. Dia macam nak meresap. Foundation sangat minimal. Lembut. Cepat. Okay. Macam mana nak cakap lagi lah. Dia smooth. Blend dia berbeza sangat-sangat dengan span telok tu. Dia lagi syok lagi lah. Kalau span telok ni dah syok, dia lagi 2 kali syok. 2 kali ganda syok. Bella pakai foundation Okaya medium 1 pump, light 1 pump. Hari ni kita pakai colour pink lah. Magic Span. Okay. Kita blend kat tangan. Weh, tak perlu nak lembapkan kan? Tak perlu nak lembap-lembap mana cermin. Ayo! Okay, timbul tak boleh buat apa. Nampak tak? Timbul tak boleh buat apa. Memang nampak. Kalau merah-merah kita boleh nak tutup-tutup. Okay, kalau timbul tak boleh buat apa. Nampak tak? Tu. Okay dah. Tu dia ni Magic Span Bella elok. Ya, Magic Span Bella. Tak perlu nak lembab-lembab. Terus dek-dek. Tak kena nak basuh-basuh apa. Tak payah. Okay, tak tepi. Tu. Tu dia tu. Dia memang bunyi macam tu tau. Bella jenis kalau bubur dek-dek kuat-kuat sikit. Kalau apa nak buat lembut-lembut ikut sekompan lah kan. Yang ni warna coklat, yang ni warna pink. Ambil lah dua-dua. Bukan senang nak jumpa ni, tak jumpa dah. Ambil dua-dua. Bella kata lawa gila ni. Ambil dua-dua cantik. Ada warna coklat, ada warna pink. Dapat sekali dengan casing. Ni contohlah casing ni kan. Yang ni casing warna coklat, yang ni casing warna pink sayang. Dapat casing sekali. Primer memang penting. Kalau pergi makeup mana-mana ke, memang kena primer. Hang muka hang ada jerawat ke, muka hang tak ada jerawat ke, muka hang ada jeragat ke apa, primer penting dalam hidup. Tolonglah pakai primer adik weh. Span helikopter Mobelas. Sebab tu dalam hidup ni kan, kita ni orang perempuan kan, kalau yang ada masalah jerawat-jerawat paruh tu memang kena tutup. Confident tu dia main sendirilah. Kalau iyalah kan, dalam hidup ni kalau contoh kan, hang tengok kalau depan ni nampak berisi lah, awak muka jerawat penuh. Sebab tu kena tutup sikit jerawat. Tak boleh. Ni Bella tutup. Tadi Bella letak orange corrector. Lepas tu pakai foundation yang coverage. Ni foundation Okaya sayang. Pakai FD Okaya ni memang lawa gila. Memang lah. Okay, sat ni. Tengok blusher. Bella pakai blusher pula kan. Tengok pakai blusher pula. Bos egok lah pakai blusher. Hidup memang kena pakai blusher. Kalau tak pakai blusher, nampak dia blank lah sikit lah kan. Kalau pakai blusher tu dia hello lah sikit. Mana blusher kita? Sat shading hidung dulu. Okay, sat shading hidung lah. Okay, sat bila shading hidung sat. Betul sat kita pakai blusher. Okay, brush Bella kita akan release dalam masa Bella macam plan nak bulan depan lah. Awal bulan depan mungkin tak? Macam hujung bulan ni tak dan lagi lah. Dan simpan duit. Kita nak pakai blusher. Tengok blusher. Okay, jom kita dab-dab. Bella pakai span telok Bellas. Okay, kita pakai blusher. Okay. Ngece. Sat Bella letak blusher, Sat letak dekat tulang pipi. Palette bila? Boleh tak bulan depan? Apa-apa bulan depan je nak start. Boleh lawanya blusher. Blusher tolonglah manusia memang kena pakai blusher. Blusher memang lawa gila nak mama. Akulah. Tak pakai blusher tak apa sis. Pakai memang Blusher ni tan skin boleh pakai. Yang tu yang specialnya. Dia ada satu coat je tapi tan skin boleh pakai. Natural, sawo matang, kuning lansat semua boleh pakai blusher ni.
Lawa gila nak mam lah. Macam mana pakai? Bella ambil. Ni sepanjang telur. Bella buat macam ni. Tu Bella dek kat tangan sikit. Ya, baru Bella buat macam tu. Nampak kat tangan? Okey. Ambil macam ni. Guna sepanjang telur, ambil macam ni. Dek kat tangan sikit. Yes, baru dekat muka. Lawa gila, harga sangat berpatutan, mampu milik. Isi padu banyak ni. 10 gram Bella bagi. Ya Allah sayang. Sayang pergi tengok. Tak dapat dia sayang. Dekat Muar Bella je dapat. Makeup pula bagi. Nak buat makeup suri rumah macam mana nak pikat hati suami apa semua kan. Ni Bella kalau makeup macam ni pun dah alhamdulillah dah sayang. Kena keluar macam ni. Bella kalau Bella buang sekejap, hangpa akan nampak power Bella dekat sini banyak dekat bahagian dagu ni. Tapi kita boleh cover dengan produk lokal yang sangat berkualiti. Okey, mai Bella habaq. Apa yang bestnya kalau kita buat blusher tanam ni? Lagi long lasting. Berbanding pakai powder saja. Macam mana cara nak pakai? Sebab dia stick, dia cream. You guys, kalau nak letak kat muka, pastikan letak atas foundation sebelum set bedak. Blusher tanam. Sebab tu kita panggil blusher tanam. Sebab kita tanam dengan loose powder. Letak atas foundation. Dia dia macam tak spray pula dah. Macam mana nak cakap? Okay, dia tak ada nampak keki. Dia tak nampak peci. Nampak cantik. Nama apa? Loose powder. Okay. Ni loose powder. Tu dia. Okay. Bila dulu. Saya kulit kering boleh pakai Okaya, boleh sangat. Primer ni kalau pakai barulah foundation tu lekat elok, tahu tak? Baru dia lekat elok. Okay. Brush belum launching ni, kalau Bella launching, Bella bagi tahu. Nampak tak? Dah simpan duit. Bulan depan lah. Okay. Dah brush Bella hampa dah lah. Himpun duit dulu hampa lah. Primer Okaya grip kuat dah. Medium. Tak terlalu kuat, tak terlalu sticky sangat. Syok Bella suka. Sebab dia tak kacau kita punya otot muka. Tak rasa kot lah membuatkan. Ada yang jenis primer yang terlalu kuat sangat grip kan. Dia macam medium lah. Medium. Untuk grip dia tu medium. Tak terlalu kuat sangat, tak biasa sangat. Okay. Nak pergi mana tengok Minta hamai kau apa? Seorang lagi. Pakai apa tu? Sunscreen. Okay. Sabar. Kemana beg mama ada tepi tu tadi ni? Betul adik Hana nak apa hampir? Buat cok? Tak. Tapi dia dah sampul. Beg dia. Yang ni release bulan depan sayang. Eyeliner Muar Belas. 2 in 1. Ada warna coklat, ada warna hitam. Okay, ni warna coklat Bella pakai. Bulan depan yang ni release eyeliner Bella. Nak buat kat ni pun boleh. Ni kalau contoh buat kat kening lah. Kalau galak-galak nak buat kat kening pun ikut suka hang boleh ke je. Kalau nak buat galak-galak kat kening pun. Contoh Bella kata kan. Light brown cerah sangat tak ni? Kening Bella pakai light brown. Okay, eyeliner Bella tu in one. Dia ada colour coklat dan juga colour hitam. Okay, ni colour coklat lah. Dark coklat, medium coklat. Okay. Mata Muar Bella memang kena pakai eyeliner. Saya kalau tak pakai eyeliner, aduh. Macam tu. Okay. Okay, layer dengan powder blusher. Yang ni kod amboi-amboi. Blusher Muar Bella dah sold out, walaupun kod amboi-amboi dah sold out. Tak ada dah. Tu dia tu. Okay, kita kepit sikit.
Sat kepit sikit weh. Kita pakai mascara Okaya. Tapi bila kepit tadi bila pakai mascara Okaya tadi bila kepit. Oh, boy tu mascara dia relok weh. Oh, mascara Okaya ni tu weh. Nampak weh. Allah, terkena kat atas sikit. Lip liner. Lip liner, mak. Lip liner tak ada dah. Okay. I cakap gila kot rindu juga ni. Lo duk ngendak tengok sunset. Mix sikit.